Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel Amizan Zidan. Ya, Alhamdulillah. Channel yang hidup setahun sekali bergantung kepada kerajinan owner. Masya Allah. Alhamdulillah. Welcome back Amizan Zidan. So, hari ni saya comeback juga akhirnya setelah berapa lama? Setelah 1 tahun guys. Setelah 1 tahun. Jadi untuk azam tahun baru 2026 tahun ni saya nak comeback YouTube. So korang stay tune, saya akan janjikan dan saya akan sajikan the best content for 2026. Saya cuma harap korang support saya je. Tolonglah support tu je saya perlukan. Kalau korang perasan, saya memang tak pernah ada intro dekat dalam YouTube saya. Dan untuk 2026 kali ni, biasalah, tahun baru kan? Asal tahun baru kan? So kita perlukan intro yang baru, fresh. So saya perlukan bantuan daripada korang. Sebab saya tak naklah buat intro sendiri. Saya harap kalau ada orang yang editor-editor kat luar sana yang rajin nak bantu buat saya punya intro, boleh roger saya, boleh PM saya. Nanti saya bagi tahu kriteria yang macam mana yang saya nak. Jadi untuk konten yang pertama untuk tahun 2026 tahun ni, apakah dia? Saya nak react YouTube video lama saya yang dulu-dulu. Tengok apalah PL si Mizan yang dulu ni. Sebab kalau korang perasan, saya memang dah ada YouTube lama dah kan. Sejak saya umur dah janam lagi kot. Apa benda yang saya buat dengan YouTube saya dulu ni. So that's why hari ni kita nak react video-video lama yang saya pernah buat dulu. Saya takut nak buat sebab apa? Terlampau mengaibkan. Saya malu sebenarnya, tapi tak apalah. Demi korang, demi tahun 2026 tahun ni, kalau korang nak tahu eksklusif video-video lama saya dah publikkan balik. Even though copyright ke, apa ke, saya tak kisah. Janji saya dapat berkarya and korang dapat tengok progression saya. Progression saya daripada dulu sampailah sekarang dan juga yang akan datang. Macam tu. So inilah YouTube saya. Ramai gila subscriber. Ada dalam 2.95 juta dan ada 25 video total. So video yang pertama kita akan tengok. Video yang paling bawah sekali lah. Tahun bila ni? 10 tahun lepas. Kalau 2026, 10 tahun lepas, 2016 lah. Saya tahu korang tak sabar. Tapi saya gimana tak? Okay, untuk video yang pertama, nama dia Intro Part 2. Apa hal Part 2? Apa hal tiba-tiba Part 2? Mana Part 1? Saya pun tak tahu kat mana Part 1. Tiba-tiba dah Part 2. Tak apalah, ini je lah video yang paling awal sekali. Yang first sekali. So kita layan je lah, tengoklah apa benda yang budak si Mizan ni mengarut. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Video yang sangat mengaibkan. Jom kita lihat. Nama dia Asyik Harap. Okay, video intro YouTube aku. First video pula tu. Nak intro pasal aku lah. Yang tiba-tiba dia pergi intro dia punya member ni apa? Aduh, dengan lagu lagi kuat daripada suaranya. Aku tak faham lah budak ni. Tiba-tiba tunjuk baju. Alah. Nak tanya apa ni video? Suara pergi dulu daripada video. Weh, gempak. Tahun 2016, kau yang paling gempak Mizan. Memang kau yang paling gempak. Orang tak tanya pun rumah kat mana. Dia cerita pasal best friend, gang. Best friend. Korang nak tahu ke pasal best friend aku? Ni aku bagi tahu siapa best friend aku dulu. Siapa nama tadi? Danish? Azib, tapi Azib dah pindah, gang. Hazim. Yang mana kawan tu baik lah. Yang mana berkawan baik? Baik, Mizan, baik. Danish, Azib, Hazim. Mana kawan aku 3 orang tu? Dulu kau baik dengan aku. Sekarang mana? Dulu aku mengaku best friend, baik. Sekarang aku pun tak ingat dah muka korang macam mana. Kau nak pakai topi tak nak pakai topi ni? Tiba kembali, geng. Borak apa pun tak faham. Apa isinya pun tak faham. Tiba kembali. Aduh, ni intro pasal apa, Mizan? Saya orang Sabah. Kawan Sabah. Dan saya tukang Selangor FC.
dengar. Aku tak dengar apa benda keborak ni. Sebelum habis. Wih. Suara pergi dulu, geng. Mizan_yes. Dengan jangan lupa subscribe di bawah. Subscribe je aku faham. Patutlah dapat 2.95 juta subscriber. Video pertama aku dah promote video aku. Jangan lupa subscribe di bawah. Itu je yang jelas. Itu je orang dengar. Patutlah. Orang tak faham yang lain tu. Orang faham subscribe. So orang tekan subscribe lah. Dah, jom kita go to the next video. Boleh pakai je budak. Video yang kedua. Good Vapor Tutorial. Pada tahun 2016. Umur aku berapa? Aku tak ingat. Ada iklan. Ada iklan, geng. Boleh monetize. Tak nak skip. Dekat thumbnail video nama lain, dekat bawah nama lain. Tak apalah, layan je lah. Tengok ada komen tak? Tak ada orang komen tu. Tapi view boleh tahan. 9.88k. Baik. Assalamualaikum. Bertanya kepada Islam. Lama dah tak berjumpa kan. Kenapa? Aku pelik. Kenapa daripada dulu aku buat video, lagu lagi kuat daripada suara? Aku nak kena teka ni apa benda yang aku bercakap ni. Uish, penat ni. Ni zaman sekolah ni, Saya akan cepat-cepatkan lah, geng, sebab kalau nak layan semua video lama kan. Saya rasa video jadi 2 jam. So kita akan cepat-cepatkan lah. Tengok apa yang jadi dekat konten budak kecil ni. Flavor. Kena ada flavor dia kata. Ni dia nak buat vape. Pakai Stabilo, guys. Buat flavor. Stabilo. Gila, somat lah. Okey, kita tengok hasil dia. Okey. So, sekarang dah nampak bentuk dia. Dah nampak bentuk vape tu. Kita dah nampak bentuk vape tu macam mana. Dia isap ni. Dia isap macam gini, geng. Dia isap vape macam gini, geng. Terbaik. Tak pernah dibuat orang. Korang nak tahu ending dia macam mana? Tengok sendiri kat konten saya. Cliffhanger. Saya pun nak buat duit. So kalau korang nak tahu apa ending dia macam mana Good Vapor tu, saya dah tahu dah ending dia macam mana. Video saya kan. Cuma saya nak tengok je perangai saya balik macam mana, apa yang saya hasilkan. Nampaklah bangang sikit kat video ni. Kita pergi dekat next video. Noob Crossbar Challenge. Ada 1, ada 2. Power. Dia kalau ada 2 part ni, maksudnya dapat sambutan. So kita tengok yang kedua. Let's go. Intro dia baik. Confirm copyright. Waktu ni, aku cerita sikit lah macam mana boleh terjadinya hasil video-video ni. Kalau korang ingat dulu, aku memang suka buat video dengan apa-apa cara sekalipun. Apa yang viral pada tahun tu, itulah aku nak buat. Pantang viral lah. Orang kata zaman sekarang ni FOMO. So Mizan ni memang FOMO. Apa benda yang viral waktu tu tak silap aku. Minister, aku tak ingat apa nama YouTuber Mak Saleh yang duk kerap main bola, sepak bola. Konten dia sepak bola je dengan kawan-kawan dia. So waktu tu aku tengoklah video tu. So aku terinspired. So nak buatlah konon-konon Minister, aku tak ingat nama dia apa benda. Malaysia punya version lah konon-kononnya. Tapi masalahnya budak-budak yang buat. Kita layan. Okay, kita ikut adat Melayu. Sebelum mula kita lat tali tamplop. Saya tahu Mak Saleh tak ada lat tali tamplop ni. Dengar record pakai GoPro. Baik. Noob Crossbar Challenge. Yang pertama sudah dapat. Tunaikan janji dia. Crossbar kena. Bagus. Iman aka Toke Susu. Ini lawak-lawak budak sekolah ni, kan. Aku pun tak faham apa Toke Susu tu. Okay. Next, oi. Ini aku. Let's go bagi sokongan pada Amizan Zidan. Aku tak ingat video ni macam mana. Aku sepak kena tak kena aku tak ingat. Baju t-shirt Superman. Video yang first tadi dia Superman. Yang ni pun Superman juga. Peminat Superman aku ni. Jangan dia super atas motor je sudah. So kita tengok hasil dia macam mana. Amizan aka Zidan. Kalau macam tu, baik tak payah sepak. Tiang gol kat sini, kau punya bola kat sana. Alah. Aku tak tahulah macam mana kawan-kawan aku boleh nak berkawan dengan aku pada zaman-zaman ni. Berkawan tu tak ada masalah lah. Maybe aku okey kan, orang berkawan terpaksa.
Tapi nak buat video dengan aku, nak shoot content dengan aku tu. Kalau aku di hidup zaman ni, aku sendiri pun tak nak kawan dengan diri aku. Alip gendut Papa Jo. Not bad Alip, not bad, not bad. Said Munawir. Dia ni kelakar kan? Dia ni lucu. Dia ni lucu. Aku ingat lagi aku kawan dengan dia. Okay, round tu dah geng. Round tu. Okay, tengok. Harapan saya, biar Pak Tam kalah Apa sepak semua tak kena ni? Hafizan kalah. Siapa Hafizan ni, Man? Iman Taufiq Susu. Siapa Hafizan? Viewer tak faham siapa Hafizan. Aku pun sekarang ni bila tengok balik, siapa Hafizan? Aku tak ingat dah. Tak apalah. Hampir kena, Man. Hampir kena. Boleh lah. Nak kalahkan Alip Johari, Papa Jo. Okey, ada. Tadi kita ada highlight. Alip Johari tu siapa, Papa Jo tu siapa. Okey. So, mission Amizan Zidan nak mengalahkan Alip tadi tu. So, kita tengok kalah tak kalah. Ada gaya. Daripada position step tu ada gaya. Tengok rembatannya macam mana. Betul lah member aku kata. Tak payah harapan sangat lah. Rembatan tu sama je macam tadi. Tak ada beza pun. Tiang gol belah sana, kau rembat belah sana. Mizan memang... Nope. Apa punya konten ni? Daripada jauh ke dekat. Dekat kena ke tak? Dekat pun tak kena. Jarak jengkal je pun tak kena. Tak boleh kena crossbar tu. Okay, last. Kita tengok Amizan Zidan ni macam mana. Dia masukkan klip lama dia. Semua rembat memang tak konon. Konon sedih ni konon sedih ni. Which is slow-mo. Epic cinematic punya. Apa yang duk ulang-ulang 2-3 kali slow-mo? Dah macam drama sinetron. Oi, kena lah geng. Gua percaya sama lu lah, Amizan Zidan. Wow. Kena. Wow. Kenanya sekali. Celebrate dia macam 5,000 kali kena. Okay, now aku faham kenapa nama dia Noob Crossbar Challenge. Sebab dalam video ni ada 10 sepakan tuan-tuan yang kenanya 2 je. So that's why namanya Noob. So jom dah, kita cukup dengan video mengadukkan ni. Kita pergi ke video seterusnya. Untuk vlog-vlog tak payahlah. Ini thumbnail tajuk ni nampak gempak. Iklan raya paling hamba, fit lakonan Zizan Razak Junior dan Zul Arifin. Ada voice over. Iklan raya. Aku dah cakap dah. Mizan ni multi talented. Rugi lah balik tak ambil aku kursi panas hari tu. Tengok, pandai berlakon. Kecil-kecil dah berlakon. Direct by siapa? Dia sendiri. Ni idea budak ni. Tak ada otak punya orang. Okay. Tadi setup lain. Tiba-tiba setup lain. Okay, tak apa. Kita tak nak judge dia punya setup tu macam mana, tapi kita nak tengok jalan cerita dia macam mana. Nak tengok editing dia macam mana. Lakonan tu yang penting. Belagak budak ni. Belagak. Jalan. Bagus. Ini terbaik. Saya sayang awak. Jalan. Jalan tu style. Okey, 1 Syawal. Apa hal butang dia macam tu? Hal butang baju Melayu dia macam tu? Dia dapat duit raya sekarang. Good luck P3. Allah. Lakonan dah mantap. Sound effect tu dah kenapa pecah? Apa punya editing ni? Korang tahu tak dekat ni sound effect macam ni dah macam dekat speaker sekolah aku. Siapa sekolah Jalan 3 dulu mesti pernah ingat speaker waktu penyimpunan dewan kita macam mana. Astaga. Tapi apa pun terbaik.
Jalan cerita mantap. Mantap kan geng? No doubt. Director memang mantap. Tak boleh dinafikan. Respect Amizan Zidan 8 tahun lepas. So kita pergi dekat last video Bedas challenge. Benda ni. Ini apa yang boleh pandang atas dah? Apa yang boleh pandang atas dah? Kamera kasi elok sikit lah macam. Okay, pedas challenge. Okay, aku ingat. Waktu ni kita orang nak buat pedas challenge makan ramen. Okay, samyang, makan samyang sebab waktu ni tengah viral samyang ramen. Oh, tiba-tiba ada cili. Cili tu potong dulu. Kenapa nak makan cili seketul gitu? Cili pun cili merah. Cili merah tak pedas kan? Cili merah tak pedas. Cili merah tak pedas. Orang nak cili apa? Cili hijau Cili api. Ya Allah. Dah kenapa ramennya ada kuah? Korang ni makan Maggi ramen ke Maggi kari? Ke Maggi kairi? Wah, kau Mizan reaction. Wah, lebih. Aku dah cakap budak ni memang pandai berlakon. Oh. Reaction aku dah cakap. So mana-mana lepas ni production yang nak panggil Mizan berlakon tak ada masalah. Tengok reaction daripada kecil dah memang pandai berlakon dah. Besar-besar betah lagi. Oh, yang member aku punya reaction lagi tak boleh kalah. Reaction member aku lagi tak boleh kalah tau. Wow. Makan ramen berkuah cili merah. Reaction sampai 1 baldi kau nak telan air tu. Astaga. Oh, kalah. Okay, dia kalah. Mizan kalah, geng. Okay, so Mizan kalah dalam video ni. So, tengok apa. Bilik tu kemas sikit. Nak buat video, set up video. Nak masuk YouTube ni. Satu dunia tengok. Bukan satu Malaysia. Satu dunia tengok. Bilik tolong kemas sikit, Mizan. Okay. So, apa yang kena ni? Hai. Ini lagu aku intro main bola tadi. Dia recycle. Bawa kat konten je ni. Boleh lah. Macam tu je habis. Macam tu je kan. Video saya habis. Saya rasa banyak je video lain yang korang sebenarnya kalau nak tengok benda-benda yang mengaibkan dekat dalam channel saya. Saya rasa saya akan publikkan lagi banyak insyaAllah. So korang boleh layan video-video saya yang lama. Sementara korang nak tunggu konten-konten saya yang akan datang. Mana tahu kalau korang dah habis tengok video ni, korang nak tengok Mizan-Mizan yang dulu. Kalau korang rindu, korang boleh tengok konten-konten saya yang lama. Saya rela. Cuma jangan ada edit bawa masuk TikTok je. Tu memang kurang ajar amat. Ini je lah konten saya untuk kali ni. Untuk first content tahun 2026. See you guys on the next video. Thank you so much untuk yang dah hadir. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe juga, jangan lupa share untuk konten-konten yang akan datang supaya korang tak terlepas. Korang boleh tekan loceng yang ada lah. See you on the next content. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.